Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif dan bijaksana. Ta'allama falaysa ma'u uladu aliman walaysa ahu ilmin kama huwa jahil. Yang bermaksud, belajarlah kerana tidak terlalu pintar, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Imam Syafi'i. Nama diberi Amsyar Imtiaz bin Anwar, pelajar didikan SMK Agama Johor Bahru dengan kod sekolah JRA 1001. Bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar perubatan dalam bidang ortopedik yang bukan saja cemerlang dalam bidang yang diberi, malah dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Bayangkan suatu saat dalam hidup kita ketika doa terasa tidak didengari, harapan sedang semakin menjauh. Lalu hati berkata, "Ya Allah, mengapa aku diuji sebaik ini ya Allah? Mengapa ya Allah?" Persoalan ini menjadi denyut nadi utama buku saya pilih pada hari ini, iaitu buku bertajuk Surat untuk Orang Putus Asa karya penulis tersohor Adnan Roslan. Hadirin yang dihormati, buku ini bukan sekadar himpunan kata-kata motivasi biasa. Ia adalah kumpulan surat yang ditulis dengan penuh empati, seolah-olah penulis sedang berbicara terus kepada jiwa-jiwa yang lelah, kecewa dan hampir berputus asa. Gaya bahasanya yang lembut menyentuh hati dan syarat dengan nasihat. Penulis menegaskan bahawa ujian bukan tanda kebencian Tuhan, tetapi bukti kasih sayangnya. Antara kekuatan utama buku ini ialah pendekatannya yang sangat dekat dengan realiti remaja pada hari ini dan masyarakat. Semua itu dikupas dalam bahasa yang mudah difahami tetapi mendalam maknanya. Hadirin sekalian, dari sudut bahasa, penulis menggunakan gaya penciptaan yang puitis namun tidak terlalu berat. Setiap ayat terasa hidup dan mampu menyentuh emosi pembaca. Buku ini sesuai dibaca oleh remaja, pelajar, bahkan sesiapa saja yang pernah merasa kecewa dan hampir berputus asa. Secara peribadi, selepas membaca buku ini, saya belajar untuk lebih bersyukur dan tidak mudah menyalahkan takdir. Saya memahami bahawa ujian adalah cara Allah mendidik jiwa. Sebelum saya akhiri resensi ini, izinkan saya berkongsi satu refleksi penting daripada buku ini. Kadang-kadang kita meminta pelangi, tetapi Allah menurunkan hujan terlebih dahulu, kerana tanpa hujan, pelangi tidak akan muncul. Hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan pada hari ini, Surat untuk Orang Putus Asa bukan hanya sebuah buku biasa, tetapi sebuah naskah yang membangkitkan jiwa dan menyuburkan harapan. Ia mengajarkan kita selagi kita masih bernafas, selagi itulah peluang untuk membangkit sentiasa ada. Akhir kata, kepada sesiapa yang sedang diuji, ingatlah, putus asa bukan penamat cerita, tetapi permulaan untuk mengenal kekuatan diri yang sebenar. Saya menyuruh agar kita semua menjadikan membaca sebagai jambatan ilmu dan cahaya kehidupan, kerana buku yang baik bukan sekadar dibaca, tetapi dihayati dari setiap muka surat. Lalu lahirlah jiwa yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iman mantap, ilmu diamal. Ketua Pelajar SMK Agama Johor Bahru untuk sesi 2025-2026 adalah Amsyar Imtiaz. Disiplin yang utuh, pantang mengalah tak akan lelah. pantang mengalah tak akan lelah. Kami berjanji Amsyar Imtiaz bin Anwar